Menarik kali ini, duit dan lawak 80-an. Pasukan duit retro kali ini kita bersama dengan Kaza dan juga Flora Santos. Kaza atau nama sebenarnya Kazarudin bin Saisi lahir di Jeram, Perak pada 28 April 1959. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kampar dan Sekolah Menengah Teknik Ipoh, Perak. Mula menyanyi sewaktu bertugas di Arab Malaysian Finance di dalam Majlis Makan Malam Syarikat pada 1981. Dalam Majlis Makan Malam itu, beliau menyanyikan lagu yang dipopularkan oleh Lionel Richie, lagu yang berjudul Still. Oleh kerana beliau hebat menyanyi, syarikat menghadiahkannya melancong ke banyak negara. Kerana bakat nyanyiannya, beliau ditawarkan menyanyi di kelab malam selama 4 tahun. Mula merakamkan album sulungnya pada Jun 1984 dan albumnya dipasarkan pada Ogos 1984. Flora Santos merupakan artis kacokan Kadazan dan Filipina. Lahir di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah. Mula menyanyi sejak zaman kanak-kanak. Menyertai kumpulan The Twarrens yang juga dianggotai oleh sepupunya iaitu Sylvia Batin dan Diana Wong pada pertengahan 1970-an. Kumpulan ini mendapat hadiah sorga hati di dalam Bintang RTM pada tahun 1976. Di samping menyanyi, Flora juga bekerja di Kementerian Kebudayaan di Sabah. Pada tahun 1979, saudara, beliau menyertai kumpulan The Impression sekaligus menjadi penyanyi utama kumpulan ini. Pada penghujung 1979, beliau menyertai Bintang RTM. Beliau mendapat tempat ketiga dalam Bintang RTM yang diadakan pada Januari 1980 itu. Album pertama beliau, saudara, berjudul Doa Anak dirakamkan pada Jun 1981 dalam usia 20 tahun. Flora Santos, saudara, sempat merakamkan 7 buah album, 6 album Melayu dan 1 album lagu-lagu Inggeris. Sebelum kita saksikan lawak 80-an, kita saksikan dulu persembahan menarik yang menggabungkan Kaza dan juga Flora Santos. Dan persembahan mereka ini diiringi oleh penari XZ Dancer pimpinan Allahyarham Fauzi Abdullah. Tak
kasih. Terima kasih, terima kasih. Darilah mana hendak ke mana, tinggilah rumput darilah padi. Wajahmu manis ku terpesona, terpikat rasanya di dalam hati. Marilah di ke kedai kopi, sama-sama secawan kopi. Boleh tambah secawan lagi, tak cukup seteko lagi. Betul ke ni? Ramailah orang mudik ke hulu, sampan berbuat si beras padi. Memang lelaki suka begitu, lain di mulut, lain di hati. Ku tak mau ke kedai kopi, kerana takut termakan budi. Nak dapat secawan kopi, seraba dan penghalang ganti. Marilah dek ke kedai kopi. Tak maulah, Alah, janganlah begitu. takut termakan budi. Apa salahnya dek? Memang salah. Pucuklah paut delima batu, hendak dibawa ke Tanjung Jati. Janganlah dek oi kau kata begitu, rela hatiku sehidup semati. Marilah di ke kedai kopi, bersama-sama secawan kopi. Tak cukup secawan lagi, tak cukup seteko lagi. Ramailah orang darilah kota, hendak pergi ke Bekatama. Kalaulah sungguh bagai dikata, rela hatiku hidup bersama. Mari kita ke kedai kopi, boleh minum secawan kopi. Sedap rasa tambah lagi, tak cukup seteko lagi. Terima kasih. Terima kasih. Hamid Gurka dan Norlia Ramli. Tu lori apa pula tu? Ya, selori. Semalam dah datang selori, hari ni datang lagi. Ini mana pula orang ni mengorek duit hari-hari beli? Lah. Mana nak ditaruh barang-barang tu? Apa pula dibuat dia ni? Ha? Apa bang? Aku tengok kau menengung-nongging ngintai tu, kau intai apa? Ada. Penat-penat duduk kat belakang tadi. Saya duduk lama ke pintu ni, dapat kat nengok orang lalu. Jadi dapat kat nengok apa benda hal pun. Sambil lalu sambil mengintai ya. Mengintai hal rumah tangga orang. Lepas tu kan pergi cakapkan sana sini satu kampung. Ha? Jadi pemberita tak ada gaji. Apa abang ni, bila yang saya pergi rumah orang lain? Saya nengok. Abang tahu orang sebelah tu kan yang pindah tu? Tengok, baru aku cakap tadi. Dan kau nak bagi tahu dengan aku pula. Tak adalah, nak bercerita, bukannya apa. Abang tahu orang yang baru pindah tu? Ha. Bukan main sombong abang tahu. Bukan main lagi. Tak sedar. Ikat kain petu jongkek sebelah nak menyombong dengan kita. Jangkanya dia baru pindah kat sini kan. Patutnya dia ni menegur kita. Kita ni orang lama berjiran kan. Ini bersigong bau pun tak menegur kita bang. Nampak betul saya tengok. Begini. Dia orang baru, dia tu agak ada segan sikit pada orang lama. Sepatutnya orang yang lama tu datang menegur, baru sampai. Puasa dia banyak barang. Macam itulah. Siapa dia dulu, barulah kita berjiran ni mesti mau berbaik-baik.
Jangan bermusuh selalu. Walau dengan apa keturunan sekalipun, kalau dah duduk sebelah rumah kita, kita mesti buat baik dengan dia. Kalau kata, misalnya kata sebelah kita tu orang Tionghoa, dia nak pergi kerja. Pergi kerja, Cong. Kalau saya tegur pula nanti pergi kerja, Cong, abang pun muka macam ada, macam muka apa? Macam muka kedondong dah kecot tu gitu lupa abang. Oh, kalau kau tegur si Chong, aku tegur pula. Pergi kerja, Amui. Cari peluang lah. Cakaplah kata nak menegur yang si perempuan tu. Cakaplah suruh pula saya ni menegur si Acong. Tak ada sehinggan Dan kau menegur bapak dia, aku negur anak dia. Sama juga. Hidup kita ni, jiran ni lah yang habis-habis penting daripada saudara kita yang jauh-jauh tu. Ya ke? Jiran tu lah yang menolong kita. Kalau kita sakit, semput ke apa ke, tu dia tu lah membawa kita pergi ke hospital ke mana. Itu sebabnya. Sedapnya abang cakap saya. Yang awak tu banyak baik. Baru minggu lepas orang panggil gotong royong. Abang kata abang ada kerja. Takkan mengeluh kat dalam bilik. Ada campur orang tu. Alah, mengatur dulang paku serepih. Mengatur orang, engkau yang lebih. Nyampah je nenek. Lagi budak-budak sebelah tu. Momokak je hari-hari bang. Belajar band. Dia kalau ada time-nya. Tak ada. Malalah hari-hari. Nyanyi lah. Kita di siang ni. Itu kemajuan dia orang. Bang, Kak. Kenapalah siang-siang hari macam ni buat heboh-heboh? Kita orang ni kerja malam, siang nak tidur. Lagipun tak malu ke dengan jiran-jiran sebelah tu? Yelah Kak, bang, jangan gitu. Yang kau masuk rumah orang mengejarnya apa jadi? Ini kan banyak cakap aku sepak lebam dalam. Ni mak siapa ni bang? Orang berilah salam. Ni tak ada. Sun je. Tak, maaf lah Kak. Kami ni bukan nak kurang ajar, tapi itulah terlampau bising kan. Kami nak tidur siang ni. Awak kenal ni siapa? Rasa-rasa biasa tengok bang yang dalam majalah tu. Siapa dia? Prince. Dia Prince. Prince? Tidak, Dia macam Michael Jackson tu. namanya Kazar. Kazar. Oh, Kazar. Nyanyi Amboi, bang. bila tahu nama Apa khabar? Baik. Dapat salam Yang bang. ini? Yang ni siapa? Flora Santos. Oh, Flora Santos. Apa khabar? Kabar baik, Pak. Orang dari Sabah ya? Iya. Aduh. Kakak memang minat betul dua-dua orang ni. Betul juga. Oh, baru pindah sebelah ni. Baru. Yang saya kata sombong tu yang ni je bang. Apa? Itulah dia, padan muka. Kau kata dia sombong. Jangan kuat-kuat dengar dia bang. Oh, jadi dia ni penyanyi lah ni? Penyanyi bang. Sedap nyanyi dia. Oi, kalau tentang orang muda kau puji ya. Kau ingat aku ni apa? Aku ni penyanyi lama. Dulu aku top. Tapi sekarang ni aku dah jadi tape. Tahu pun. Abang betul ke boleh nyanyi ni? Dulu sampai sekarang pun boleh. Lagu-lagu macam mana boleh nyanyi? Oh, macam-macam, panas, sejuk, semua boleh. Lagu apa panas? Lagu panas tu apa? Lagu apa? Aku dulu menyanyi daripada utara sampai ke barat. Aku menyanyi. Utara ke barat? Utara ke barat. Orang utara ke Kau nak lagu apa? Lagu hot lah sikit. Boleh? Lagu hot? Tak usahlah kau amalkan hot. Aku kalau tengok breakdance tu, ya Rabbi. Sungguhlah bang. Alah. Tak usahlah. Tergeliur sana sekali kerap. Begini kau berjalan. Apa hal? Nunggu kawan, man. Tapi dia tak ada bang. Dia tak ada. Oh, dia tak ada? Tak ada. Apa? Abang pandai nyanyi lagu Apa kau ingat aku tak boleh nyanyi lagu-lagu hot ni? Cuba nyanyi. Nanti saya suruh orkes main. Sekejap aku tengok. Cuba tengok muzik. Lalu.
Ghostbuster. Kelip-kelip lampu di kota, simpang siur kereta di jalan. Kita berhibur setangga irama, salah silap harap dimaafkan. Anak berok